Okay, Assalamualaikum. Kembali dalam siri Seminit bersama Cikgu ZZ. Kali ini saya nak membincangkan tentang satu buku yang bagus, iaitu buku Atomic Habits tulisan James Clear. Saya nak bincang di sini bagaimana buku ini boleh membantu pelajar belajar dengan berkesan dan diharap ibu bapa boleh take note di sini ya. Nombor satu, jadikan ia jelas, make it obvious. Letak segala persiapan belajar di meja setiap masa. Contohnya buku, kalkulator, modul belajar, pembaris dan sebagainya. Bila meja sentiasa ready, bersih, pelajar hanya perlu duduk saja untuk mula belajar tanpa banyak alasan. Langkah dua, jadikan ia menarik, make it attractive. Gunakan teknik habit stacking. Contohnya, kita ikat rutin belajar yang berat dengan aktiviti santai yang pelajar suka buat. Contoh mudahnya, katakan bila siap 3 soalan MAT yang berat, bagi reward, boleh main game, katakan 10 minit saja. Langkah 3, jadikan ia mudah. Make it easy. Tak perlu paksa habiskan satu bab terus. Mulakan hanya dengan satu soalan mudah saja yang mengambil masa 2 minit. Kemenangan kecil ni akan membina momentum untuk minda terus belajar berterusan tanpa dipaksa. Langkah 4, jadikan ia memuaskan. Make it satisfying. Tanpa kalender di bilik, pangkal X di kalender tersebut setiap kali pelajar berjaya habiskan satu sesi fokus belajar. Turutan pangkal merah ini akan memberikan isyarat kepuasan kepada otak untuk kita dapat kekalkan momentum. Kita berjumpa lagi. Mari sertai Akademi ZZ.